ini adalah penggal terakhir Anwar sebagai Presiden PKR. Sebab dalam parti PKR ada had 2 penggal untuk memegang jawatan Presiden. Dan dengan fakta ini, Nurul Izzah menjadi calon utama untuk menjadi Presiden parti pada tahun 2028. Dan sekiranya dialah yang dilihat sebagai pilihan nombor 1 pada masa ini untuk memimpin parti PKR, bukankah ini masanya untuk Nurul Izzah step ke depan untuk menunjukkan kepimpinannya bukan sahaja untuk parti tetapi untuk negara Malaysia? Ini bukan satu siri kuasa berkata untuk mengutuk Nurul Izzah, tetapi untuk menanyakan soalan. Dalam keadaan di mana negara ini memerlukan seorang pemimpin baru, dan bila kita lihat pada masa ini Rafizi Ramli dipinggirkan dan mungkin akan memulakan parti baru dan mula daripada step 1, pada masa di mana pesaingnya seperti Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang baru nak memohon semula kepada parti UMNO dan tak tentu sama ada dia dapat kerusi untuk bertanding di PRU ke-16, Nurul Izzah lah di hadapan semua mereka yang dipanggil kohort dia. Dan sekira Nurul Izzah di situasi ini, dia menunggu apa?